Hari Ibu dah nak dekat. Kita bukan meraihkan Hari Ibu tu, cuma kita memang dah lama nak bagi hadiah untuk ibu ni. So barang dah sampai, kita tengok apa benda kita bagi untuk ibu. Okey, kau tengok motor ni special dia. Dia ada kunci, boleh unlock. Boleh lock. Lepas tu dia ada special dia lagi tak? Specialnya motor ni dia tak macam motor biasa tau. Motor ni bila kita start, dia akan bunyi. Macam motor ni kalau kena curi akan bunyi sebab kita ada alarm dia. So kita kena tekan ni dulu, unlock dulu. Okey, baru kita boleh buka. Korang ada motor macam ni? Korang tak ada. Hari ni kita nak buat special sikit untuk hadiah untuk ibu kita. So kita akan tukar plate number ni kepada nama dia and birthday dia. Jom, let's go. EAB, ingat? Ibu kan pernah jadi bekas minah rempit dulu. Lupa ke dia keluar rempit dengan saya dulu? Okey, so kita dah sampai depan rumah. So kita nak surprise ibu kita. So ya, tekan loceng lah. Nampak? Hai, surprise! Si kecil ni. Papa! Surprise! Happy everyday Mother's Day. Siapa punya? Siapa punya? Nampak ni? EAB, Elizabeth Abu Bakar. Untuk mak. Thank you. Dah tunaikan janji, nampak? Ribbon ada, plate number ada. Depan belakang tau. Belakang, come on lah. EAB. Fancy tau. Itu buka ya. Ini ni, pulas ni. Kiri. Ada beg charger dalam tu. Tu charger dia. Apa perasaan ibu dapat ni? Meratalah jalan nanti. Dia kita pergi Maiden lah. Dia merunguk. Dia cakap kedai kan dekat. Takkan nak naik kereta, jalan kaki, sakit kaki. So kita beli skuter untuk ibu kita. So senang nak pergi kedai. 2 minit je pergi kedai. Dekat boleh lari lepak kedai. Okay, happy tak? Happy lah. Thank you. Sama. Okay, jumpa sana. Bye-bye. Okay.